Perdana Menteri Laos Sonse Simpandon yang sedang dalam lawatan rasmi selama 3 hari ke Malaysia telah diberi sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra di Putrajaya hari ini. Ketibaan beliau pada 10 pagi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diikuti dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Simpandon kemudiannya memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada 3 pegawai dan 103 anggota Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat diketuai Major Muhammad Fikri Senan. Sepanjang lawatan, Simpandon ditemani isterinya Vandara Simpandon serta menteri-menteri dan pegawai kanan Kerajaan Laos. Lawatan rasmi itu yang diadakan menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-46 menekankan hubungan erat dan berterusan antara Malaysia dan Republik Demokratik Rakyat Laos. Selepas upacara sambutan itu, Simpandon menandatangani buku tetamu dan meneruskan program dengan mesyuarat 2 hala bersama Datuk Seri Anwar. Mesyuarat itu menumpukan kepada perkembangan hubungan bilateral yang sedang berlangsung, khususnya dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, tenaga boleh diperbarui, pengangkutan, pelancongan, pembangunan kapasiti, pertanian dan industri halal. Simpandon juga dijadualkan melawat Ibu Pejabat Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB di Kuala Lumpur hari ini dan menghadiri Majlis Santapan Diraja bersama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 27 Mei. Pada tahun 2024, jumlah dagangan bilateral antara Malaysia dan Laos mencecah 99.7 juta ringgit dengan nilai ekspor Malaysia sebanyak 67.8 juta ringgit dan import berjumlah 31.9 juta ringgit. Malaysia merupakan pelabur asing kelima terbesar di Laos dengan jumlah pelaburan bernilai 942 juta dolar Amerika, merangkumi 46 projek berdaftar yang memfokuskan kepada sektor seperti tenaga boleh diperbarui, pengangkutan dan logistik, telekomunikasi, pembinaan, perbankan dan perkhidmatan hotel.